Selamat pagi. Okay. Pagi ni dia semua tidur lagi. Tengok ni. Ni. Kau apa dah atas tak tahu. Pagi. Okey, Eddie tidur lagi. Aisyah dah bangun tadi lah. Saya pagi tadi dah bangun 2 jam saya study. Hui. Wah, nampak zaman study sekarang. Hantar ya tadi. Tadi tak tahu study mana. Oh. Abang Isa sejak dia menjat ni, kalau korang tengok Abang Isa dalam kereta pun tak bercakap kita orang ada something kan tu. Abang Isa Ada surprise. One day. Tapi best gila study kat hutan ni. Saya buka pintu, wah, otak masuk. Dia dengar bunyi air bawah. Tengok, tapi ni mesti lah tidur dalam TV gila. Biasa 8.30 orang dah bangun dah. Nah, pukul 11.30 baru bangun semua orang. Macam mana pengalaman tidur dalam ni? Speechless kan? Dengan embun kat luar cermin. Cuba tengok. Memang style. Macam mana pengalaman tidur kat hutan? Saya nak cerita pengalaman saya. Okay. Semua benda ni semua best gila. Saya buat terbangun, tengok semua. One thing yang tak best, tidur kena hentak dengan awak. Sikit-sikit dia angkat kaki. Senat kaki aku. Tahan sikit dah. Sebab saya tidur dengan dia tidur macam ni. Saya tidur macam ni. Jadi Allah. Sakit. Pengalaman awak tidur macam mana? Awak rasa bahagia kan? Paling bahagia. Video best lah, baik lah. Tak stop, bunyi tu tak stop. Apa tak stop? Tak stop. Memang maintain je bunyi tu. Guys, saya rasa kan, apa kata kita mandi ais pagi ni? Ya, itu yang betul lah. Kita order ais 1 lori, letak dalam sungai, kita mandi dalam. On tak on? On! On.